Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu kelas 6 Jazari. Baiklah, pertamanya cikgu minta maaf tak dapat nak datang sebab cikgu cuti sakit. Okey, kaki cikgu ni terpijak pisau. Lepas tu kena jahit. Kena kat tumit. Jadi nak berjalan tu agak susah, dah mula bengkak dah ni. Jadi cikgu minta maaf lah. Dan cikgu buat video ni untuk bantu kamu belajar sebab cikgu tak dapat nak ajar dalam kelas kan. Jadi jom kita belajar. Ada masa free boleh tengok. Okey? Baiklah. Apa yang kita nak belajar hari ni ialah kita nak belajar cara membina satu perenggan pendahuluan sebagaimana cikgu dah ajar tahun lepas. Jadi kita nak ulang balik supaya kamu ingat. Minggu depan kita akan mula uh, mengarang. Okey, karangan ni tak boleh belajar semua sekali, kena belajar dahulu satu persatu. Kita tengok dahulu cara membina perenggan pendahuluan untuk karangan fakta. Okey. Okey, jadi tajuk kita hari ni cara bina perenggan pendahuluan. Macam biasa, pertama kita akan baca soalan dengan teliti, fahamkan apa yang kita baca, barulah boleh kita menulis karangan dengan baik. Okey, kalau baca tak faham, itu yang cikgu minta lain, kamu bagi lain, dapatlah markah yang rendah. Okey, jom kita lihat. Okey, contoh soalan, sekejap lagi cikgu bagi. Sekarang cikgu nak beritahu, dalam setiap soalan, dia ada kehendak soalan. Apa maksud kehendak soalan? Kehendak soalan merupakan tugas ataupun arahan yang diberikan kepada kita. Apabila kita faham, kita pun menulis mengikut arahan yang diminta. Okey. Okey. Setelah dapat soalan tu kita baca dan ada dua perkara yang perlu kamu ambil berat. Yang kamu perlu fokus. Baca soalan tersebut, cari dua perkara ini. Okey. Pertama, kata kunci. Yang kedua, kehendak soalan. Kata kunci, apa itu kata kunci? Dia merupakan isu, tajuk utama yang dibincangkan dalam soalan tersebut. Okey, adakah soalan itu tentang banjir? Adakah soalan itu tentang kes spontan sekolah? Adakah soalan tersebut tentang perayaan? Dia mesti ada satu tajuk khusus yang dibincangkan dalam setiap soalan yang diberikan kepada kita. Jadi itu dulu nak kamu faham. Oh, soalan ni tentang banjir. Ataupun, oh soalan ni sekali baca kita dah dapat tahu dah. Oh, soalan ni tentang kemalangan ni. Okey. Itu mesti kamu dapat dahulu. Okey, catat. Soalan ni tentang kemalangan. Okey. Yang kedua, okey, tentang kemalangan. Jadi apa yang soalan nak kita cari, nak kita beri? Okey, apa yang soalan nak kita buat ni? Okey, adakah soalan nak kita cari cara-cara mengatasi kemalangan ke? Adakah soalan nak kita cari punca kemalangan ke? Itu namanya kehendak soalan. Tajuk ataupun kata kunci dah ada. Kita sekarang ni kita cari apa tugas kita, nak cari apa. Jadi soalan dah sediakan, kita gariskan perkara penting ni dalam soalan. Barulah kita fokus. Okey. Dapat tak? Okey, di sini cikgu sediakan 5 soalan. Okey, 5 soalan. Soalan ni yang pertama, kemalangan jalan raya sering berlaku di negara kita. Jelaskan kesan-kesan kemalangan jalan raya. Okey. Banjir boleh menyebabkan pelbagai kerosakan dan kesusahan kepada penduduk. Huraikan beberapa punca berlakunya banjir di negara kita. Okey, kita lihat ya. Yang pertama isunya kemalangan jalan raya. Kehendak soalan, kesan-kesan kemalangan jalan raya. Yang kedua, isunya banjir.
kehendak soalannya punca berlakunya banjir. Jom kita lihat yang ketiga. Setiap murid pasti ingin menjadi pelajar yang cemerlang dalam pelajaran. Jelaskan beberapa cara untuk menjadi murid cemerlang. Okey, dalam soalan ni. Okey. Dalam soalan ni, isunya ataupun kata kuncinya pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang. Jadi apa yang soalan minta? Minta kita sediakan, berikan beberapa cara untuk menjadi murid yang cemerlang. Kita pun senaraikanlah. Okey. Jadi yang keempat, merokok mendatangkan banyak keburukan. Terangkan kesan-kesan merokok kepada kesihatan dan kehidupan seseorang. Kita pun baca tajuk. Okey, baca soalan. Sorry. Kita baca soalan. Oh, kita kena pasti soalan ni tentang merokok. Okey. Apa yang soalan minta? Apa kehendak soalan? Kehendak soalannya ialah kesan-kesan merokok. Jadi kita asingkan dua benda ni. Okey, penting ni untuk cikgu ajar cara untuk membina perenggan pengenalan dengan mudah. Okey. Jadi yang akhir, gejala ponting sekolah dalam kalangan murid semakin membimbangkan. Huraikan beberapa punca murid ponting sekolah. Okey. Kita tengoklah apa kata kunci, apa isu, tajuk perbincangan dalam soalan ni. Oh, tentang gejala ponting. Okey, dalam kalangan murid sekolah ni, ponting sekolah. Okey, ponting sekolah. Jadi, apakah kehendak soalan? Okey, soalan nak kita cari punca murid ni ponting sekolah. Okey, dapat tak? Okey. Baik, kita pilih satu, kemalangan jalan raya yang tajuk pertama tadi. Okey. Jadi, pertama, apabila kita dah dapat isu, dapat kata kunci tu, kita bina dua ayat umum. Okey, apa maksud ayat umum? Okey, isunya kemalangan jalan raya. Cakaplah, binalah ayat apa pun, dua ayat tentang kemalangan. Tetapi jangan masukkan lagi isi dia. Contoh, kemalangan jalan raya sering berlaku di negara kita. Okey, ayat umum. Okey, sering berlaku. Okey, betul. Kita semua tidak ingin terlibat dalam kemalangan jalan raya. Betul tak? Betul. Ayat umum. Okey, kita tak menjurus lagi kepada apa yang soalan minta. Okey, soalan minta apa tadi? Soalan minta apa, kita tengok. Soalan minta kesan-kesan. Jangan masukkan lagi. Okey, kita bina ayat umum dulu. Apa itu ayat umum? Okey, ayat yang tidak mengandungi apa yang soalan minta. Okey. Apa yang soalan minta? Ni, ingat pesan cikgu. Kesan kemalangan jalan raya. Kita pun tulislah secara, kita tulis poin-poin dululah. Menyebabkan kecederaan, kematian, kerosakan harta benda, menyebabkan kecacatan, menyebabkan ahli keluarga hilang punca pendapatan. Ini semua isi kita lah sebelum kita huraikan kan. Ingat yang ni jangan masuk dalam perenggan pendahuluan. Sebab kita akan masuk dalam perenggan isi. Okey. Ni kita hari ni kita nak belajar pendahuluan dulu. Okey. Okey. Kan ni. Okey. Ingat pesan cikgu tadi? Okey, bina ayat umum. Kemalangan jalan raya sering berlaku di negara kita. Kita semua tidak ingin terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey. Itu ayat 1 dan ayat 2. Ayat yang ketiga, ni ayat ketiga ni, cikgu silap letak kat atas ni. Ayat yang ketiga, ayat ketuk pintu. Cikgu dah ajar tahun lepas ya, ayat ketuk pintu. Maksudnya apa? Supaya kita fokus, kita nak tulis apa dalam perenggan isi. Terdapat beberapa kesan kemalangan jalan raya. Boleh buat macam tu ataupun terdapat banyak kesan kemalangan jalan raya. Jadi kita tengok apa akan jadi kalau kita gabungkan. Kemalangan jalan raya sering berlaku di negara kita. Kita semua tidak ingin terlibat dalam kemalangan jalan raya. Terdapat beberapa kesan kemalangan jalan raya.
Antara kesan-kesan kemalangan jalan raya ialah baru yang ini dah nak masuk isi. Cikgu tak mau ajar kali ni isi, cikgu nak ajar pendahuluan dulu. Cikgu nak ajar yang ni dulu. Okey, jom kita tengok. Okey. Ya. Kemalangan jalan raya sering berlaku di negara kita. Kita semua tidak ingin terlibat dalam kemalangan jalan raya. Terdapat banyak kesan kemalangan jalan raya. Beginilah kelihatannya kalau kita dah masuk dalam perenggan. Boleh? Okey, yang hijau ni ayat ketuk pintu. Sorry ni, typo. Kemalangan, bukan kemelangan. Okey, terdapat beberapa kesan kemalangan jalan raya. Okey, sekarang ni cuba tengok. Ini sahaja yang kita nak belajar hari ni. Boleh buat tak? Ni sahaja yang kita akan buat. Okey. Yang ini antara kesan kemalangan jalan raya ialah yang ni nanti kita buat setelah kamu boleh faham cara nak bina perenggan pendahuluan ni. Okey. Boleh faham tu? Ha, okey. Kita tengok balik. Okey. Ha, mula-mula kita baca soalan. Kemalangan jalan raya sering berlaku di negara kita. Okey, kita tak mau tengok yang lain, kita nak tengok yang kemalangan sahaja. Okey, bina dua ayat umum. Ayat umum tu apa? Ayat yang tak mencakupi soalan minta tadi kan, soalan minta kesan, kita tak nak letak kesan dalam perenggan pertama. Okey, ulang balik. Okey, jangan tulis dalam perenggan pertama. Apa kehendak soalan ni? Kita akan tulis dalam perenggan kedua sebab hari ni kita hanya bincang nak buat perenggan pengenalan sahaja. Okey, kemalangan jalan raya sering berlaku di negara kita. Kita semua tidak ingin terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey, terdapat beberapa kesan kemalangan jalan raya. Ini dah kita gabungkan. Okey, dapat tak tu? Okey. Kalau dapat, nak tunjuk kamu tu dah faham, jom cikgu berikan. Okey, jom kita tengok tajuk lain apa yang cikgu bagi tadi tu. Okey, cikgu ada banyak bagi tajuk kan? Tugas kamu Tugas kamu cuba buat satu perenggan pengenalan daripada mana-mana tajuk yang cikgu bagi ni. Cuba buat satu. Yang pertama tadi cikgu dah bagi contoh kan? Okey. Boleh salin balik salin satu contoh. Salin contoh yang cikgu bagi tadi tu. Salin yang mana cikgu? Salin yang ni. Cikgu nak kamu salin yang ini dan yang ini. Okey, yang ni dalam bentuk nombor, yang ni dalam bentuk perenggan. Okey, satu. Okey, itu tajuk dia contoh. Kan hari ni 15 hari bulan tulis contoh. Pengenalan karangan. Tulislah dulu tajuk dia tu. Okey. Mana tadi? Sekejap. Okey. Okey, tulis hari ni hari Selasa, 15 hari bulan. Tajuk pengenalan, cara membina pengenalan karangan fakta. Okey, salinlah tajuk ni. Kemudian tulislah ayat ni dan dalam perenggan. Okey, siap satu. Lagi satu, tulis kat bawah tu sikit, latihan. Latihan, pilih satu daripada tajuk soalan yang cikgu bagi ni, cuba buat. Isi tak perlu buat, pengenalan sahaja. Okey. Nanti cikgu akan tengok pada hari Isnin minggu depan. Okey. Baik. Cikgu bagi juga kat sinilah. Cikgu tunjuk je lah slide ni sekadar tambahan sajalah. Cikgu ada bagi beberapa isi lah. Ini isi karangan ni tak berkenaan saja cikgu bagi. Okey. Okey. Kebetulan cikgu dah buat lah.
Okey. Jadi itulah saja yang cikgu nak ajar, hari ni. Cara bina perenggan pendahuluan, karangan fakta. Okey. Jadi, uh, cikgu harap, kamu boleh buat. Kalau tak faham, ulang balik video ni tengok. Okey? Sekali lagi cikgu minta maaf sebab tak dapat datang mengajar kamu, rasa bersalah pula cikgu. Harap video ni dapat membantu kamulah. Belajar betul-betul cikgu ingatkan kamu lain sekali, kita belajar bahasa Melayu ni bukan sekadar nak lulus periksa, kita nak boleh berbahasa dengan baik. Boleh, menulis dengan baik. Jadi sekadar itu. Terima kasih daripada cikgu. Salam sayang daripada cikgu. Okey, untuk Najazari yang selalu ceria. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.